kalam-kalam dalam YouTube macam-macam kita tengok tuan ni. Ahli hakikat dilarang sembahyang. Wah. Waktu diulas lah, jangan tak faham makna kita. Yang kau cakap pelik-pelik apa. Sembahyang tu wajib, kau tak sembahyang tak wajib. Mana boleh. Dia kena letakkan syariat tempat syariat. Hakikat letakkan makam hakikat. Tarikat letak tempat dia, syariat tempat dia. Baru cantik. Zahir letak zahir, batin letak kat batin. Baru dah sempurna. Pakaian pun ada pakaian luar, ada pakaian dalam. Jangan tuan-tuan pakai pakaian dalam dekat luar, nanti orang kata orang gila. Dia ambil seluar dalam, dia pakai kat luar. Apa kerja ni? Kau nak masuk gusti apa? Tu silap. Kadang-kadang buat-buat yang suka cakap pelik-pelik ni buat temberang kan. Temberang kat kedai kopi je, bukan sampai pun. Hakikat tu hakikat dia pun tak sampai. Ahli hakikat dia senyap kan. Benda hakikat, apa nak cerita kat luar? Cerita pada ahli dia lah. Dan berjalan dah sampai terbuka, barulah cerita. Sama dia. Kita bercerita kepada orang yang tidak memahami. Macam kita cerita matematik tingkatan 6. Kita nak cerita budak jadah 1 dan memang kita cerita seorang-seorang. Tidak apa pening apa benda kau cakap kan. Wad'un syai' fi mahalli. Letakkan benda tu kena pada tempat. Jangan tak kena pada tempat. Ini dia bercakap kat YouTube macam-macam. Semua hakikat di Tuhan. Tak ada yang Tuhan melainkan yang ada tu Tuhan lah. Dan kita semua dia mengaku Tuhan kan kacau je. Dia mengaku di Tuhan, dia di kapi kan. Banyak yang tak kena. Sepah-sepah ni kat YouTube macam-macam kita tengok tuan. Kadang-kadang sengaja nak tunjuk temberang ni, konon dia wah dia hakikat. Ilmu hakikat dia tak ada macam tu. Azwaq, benda yang zauk tu letak kat hati tu pakailah, tu kurnia Tuhan. Bukan nak didedahkan yang tak kena pada tempat. Tak letak kena tu biar kena pada tempat. Dia tulisnya ahli hakikat dilarang sembahyang. Quran suruh sembahyang, kau pula larang sembahyang. Dia apa kena? Walaupun dihuraikan dilarang sembahyang, dilarang merasakan kita tu sembahyang, rasakan afal Tuhan. Itu memang disuruh. Gunakanlah kalam yang baik. Apa nak berbelit-belit kan? Jadi pening kepala orang baca. Kan orang silap faham. Kita cakap nak bagi faham ke nak suruh orang silap faham? Kita bercakap dia bagi orang faham. Bukan kita bercakap nak bagi orang pening kepala, tak faham sampai silap faham lagi bahaya. Itu maksud.